Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambungan soalan 9, Raja menunjukkan kanak-kanak berpeluh kerana kepanasan dan cuba menyejukkan diri di hadapan sebuah kipas. Okey, soalan pertama. Apakah yang dimaksudkan dengan haba pendam tentu pengawapan? Dekat sini saya tuliskan keyword-keyword untuk awak spark idea ataupun untuk awak trigger di idea lah. So haba dekat sini bermaksud haba yang diserap atau dibebaskan. Okey, perkataan pendam bermaksud dalam proses ni berlaku tanpa ada perubahan suhu. Okey, kemudian tentu merujuk kepada untuk 1 kg bahan dan penguapan adalah proses iaitu perubahan fasa dari cecair ke gas atau dari gas ke cecair. Okey, kalau pepejal ke cecair atau cecair ke pepejal, yang itu kita panggil pelakuran. So ayat penuh dia adalah haba yang diserap atau dibebaskan semasa perubahan fasa bagi 1 kilogram bahan tanpa sebarang perubahan suhu. Itu ayat penuh dia lah. Okay, B. Bagaimana kanak-kanak tersebut dapat menunjukkan badannya di hadapan kipas? So isunya adalah kenapa bila kita berpeluh, badan kita rasa sejuk. So yang pertama, semasa kita berpeluh, peluh kita tu sebenarnya tersejat disebabkan oleh satu haba. Nama haba tu adalah haba pendam tentu penguapan. Jadi peluh akan serap haba ini menyebabkan peluh tersebut tersejat. So perbuatan peluh tersejat menyebabkan peluh itu sendiri membawa haba keluar dari badan. So bila haba keluar dari badan, bermaksud badan suhunya akan menurun. Tapi sebab ada kipas, maka kipas membantu kadar penyejatan peluh menjadi lebih tinggi. Dan sebab itu suhu badan bukan setakat turun, tapi turun dengan cepat. Seterusnya, soalan C. Sini ada satu alat namanya setrika wap. So setrika wap ni awak kena pilih satu yang cepat dan cekap. Okey, so jawapannya adalah kita memilih J. Okey, ciri-ciri J adalah pertama, dia ada isi padu takungan yang besar. Bila air dapat ditakung dengan jumlah lebih banyak, maka wap atau steam dapat dihasilkan lebih banyak. Kedua, kuasa pemanas. Kuasa pemanas disebabkan sini nombor, maka kita tulis lebih tinggi. So lebih tinggi kerana lebih tinggi kuasa bermaksud lebih banyak tenaga haba dapat dihasilkan dalam masa yang lebih singkat. Itu maksud kuasa. Seterusnya, bilangan lubang mestilah lebih banyak kerana lagi banyak lubang, lagi banyak uap dapat disebarkan secara sekata. Kalau kita ada haba yang banyak sekalipun tapi lubang tak banyak, jadi haba tak dapat disalurkan dengan sekata pada pakaian. Yang terakhir adalah kadar aliran wap mestilah lebih tinggi kerana menghasilkan lebih banyak haba dalam satu-satu masa. Okey, akhir sekali jangan lupa letakkan jawapan iaitu pilihan awak. Okey, saya memilih J ataupun J kerana isi padu takungan air besar, kuasa pemanas lebih tinggi, bilangan lubang wap pada tapak setrika lebih banyak dan kadar aliran wap lebih tinggi. Titik. Alright. Seterusnya soalan pengiraan. Okey, itu semua maklumat-maklumat dia. Dalam soalan ni, air sirap suhu 30. Nak ditukar kepada ais pada suhu -5. Okey, selama 3 jam proses itu berlangsung. Itu semua maklumat-maklumatnya. Soalan pertama, kirakan jisim air. Kebetulan soalan ada bagi ketumpatan. So kita boleh kaitkan ketumpatan dengan jisim untuk dapatkan jisim bagi air sirap. So kita rearrange formula, kita masukkan maklumat ketumpatan iaitu 1100 dan isi padu yang telah diberi dalam soalan. This is the one. Isi padu dia 0.0002 dan darabkan. Okey, 2 Roman. Jumlah tenaga. So untuk jumlah tenaga, awak kena make sure yang proses itu berlaku
daripada air suhu 30 dan ais suhu -5. Dan semasa proses ini berlangsung, ada tak haba-haba lain yang terlibat? Maksud saya haba-haba lain, awak kena determine, kena tentukan adakah semua direct daripada sini ke sini satu haba je atau melibatkan beberapa haba. Contoh, daripada air suhu 30, mestilah air itu menurun suhunya dulu sebelum dia jadi ais. So mesti turun kepada suhu kosong dulu. So dekat sini ada perubahan suhu. Bila ada perubahan suhu, kita kena pakai muatan haba tentu punya formula. Okay, bila air dah jadi suhu kosong, baru boleh jadi ais suhu kosong. Ini kita panggil freezing point ataupun takat beku. Takat beku. So suhu tak berubah kan? Fasa je berubah. So ini kita panggil haba pendam tentu. Pendam. Okay, haba pendam tentu. Alright, seterusnya ais suhu kosong baru boleh jadi ais suhu -5. Ada perubahan suhu, maka kita pakai formula muatan haba tentu. Right, kira punya kira. Awak totalkan semua dalam bulatan ni, insya-Allah dapat jawapannya. Soalan seterusnya, soalan 10. Tajuknya adalah pembelauan. Kenapa pembelauan? Sebab saya tengok dalam soalan ni ada sumber bunyi, dan sumber bunyi itu berada di celah bangunan. So celah is the keyword untuk tajuk pembelauan. So bunyi ni dikatakan Sofia dapat mendengar bunyi drum lebih jelas berbanding bunyi trumpet. Alright, namakan fenomena pembelauan gelombang bunyi. Dan dalam pembelauan, awak kena faham dan kuasai syarat untuk berlaku pembelauan yang lebih ketara. Now Sofia dengar bunyi tu lebih ketara, iaitu bunyi drum, kerana bunyi drum mengalami pembelauan yang lebih ketara. Sebab tu dia dengar jelas. Trumpet pembelauannya tidak ketara atau kurang ketara. Okey, maksudnya bunyi drum mestilah something to do dengan syarat pembelauan tadi. Mestilah dia meets the situation lah, dia meets the syarat dia tu. Alright, drum kan bunyi dia ada frekuensi dan frekuensinya lebih rendah. Bunyi drum kan dum dum dum, macam tu kan, bunyi yang ada bass kan, tu kita panggil bunyi frekuensi rendah. Kalau trumpet ni bunyi dia pe pe pe, bunyi bingit tu kan, tu bunyi frekuensi tinggi. So balik kepada drum bunyinya lebih rendah frekuensinya, bunyi dum dum dum. Mengikut formula, apabila frekuensi kecil maka panjang gelombangnya bertambah. So panjang gelombang siapa? Panjang gelombang bagi drum lebih panjang. So bila lambda ni makin panjang, mestilah dia lebih besar dari saiz celah, dan itu menyebabkan pembelauan berlaku lebih ketara. Panjang gelombang bagi bunyi drum adalah lebih panjang daripada saiz celah, maka pembelauan berlaku lebih ketara. Okey, kalau soalan tanya pasal trumpet, awak kena terbalikkanlah. Trumpet dia frekuensi tinggi, bunyinya menyebabkan lambdanya lebih pendek. Apabila lambdanya pendek, maka dia lebih pendek dari saiz celah, menyebabkan pembelauan berlaku kurang ketara. Seterusnya soalan C, gambar menunjukkan gelombang bunyi. Ingat gelombang bunyi dia ada muka gelombang yang rapat. Lepas tu dia ada regang. Dan daripada mampatan ke mampatan yang berturutan, itu adalah panjang gelombang. Maksudnya 1.52 ni dia bukan lambda. Sebaliknya beberapa lambda. Ni 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 lambda kat situ. Jadinya bila awak nak kira panjang gelombang, awak kena bahagi 5. Baru dapat panjang gelombangnya. 2 Roman, untuk kira hal laju, kita pakai formula tadi, V sama dengan F lambda. Tapi frekuensi dalam soalan ni dia bagi dalam kilohertz. So hati-hati bila kilo, awak kena darab 1000 atau darab 10 kuasa 3. Samalah. Okay, dapat jawapan. Alright. D,
Sistem amaran banjir. Okey, masalah sistem ni adalah tak dapat penduduk tidak dapat mendengar bunyi pada jarak yang jauh. Something to do dengan pembelawan juga tadi. Okey. So awak kena pilih satu sistem yang dapat didengari dengan jelas. Itu kehendak soalan. Alright. So pilihan awak adalah R. Pertama, bilangan siren mesti banyak. Lebih banyak. Sebab nombor kan kena letak perkataan lebih. So lebih banyak supaya lebih banyak bunyi kuat dihasilkan. Okay. Saiz bukaan siren mestilah lebih besar supaya bunyi lebih banyak tersebar. Seterusnya, 800 adalah frekuensinya, so kita letak lebih rendah. So bila lebih rendah kita pakai bila lebih rendah frekuensinya, maka lambda dia jadi makin panjang. Bila lambda makin panjang, pembelawan jadi lebih ketara. Konsep yang tadi juga. Dan mesti diletakkan di tempat yang tinggi supaya tiada halangan. Tidaklah bunyi tersebut dihalang oleh bangunan-bangunan atau bukit-bukit yang tinggi. Okay, jangan lupa buat conclusion. R, kerana bilangan siren lebih banyak, saiz bukaan siren lebih besar, frekuensi bunyi lebih rendah dan ketinggian lebih tinggi. Titik. Seterusnya, dan soalan nombor 11 adalah berkaitan dengan daya lastik ataupun petua tangan kiri Fleming. So dikatakan bahawa rod kuprum ini bergerak apabila kita hidupkan arus dalam litar ni. So apa jadi bila arus mengalir dalam 11.1, kita dapati bahawa rod kuprum bergerak sejauh D. Okay. Same goes to 11.2 juga bergerak sejauh D, tapi D dalam 11.2 lebih besar daripada 11.1. Maksudnya D ni lagi jauh, ini lagi pendek macam tu. Lepas tu kita cek balik kita punya content. Oh, patutlah 11.2 lebih jauh sebab arusnya lebih besar. Bila arus besar, maka daya lastik yang terhasil juga besar. Itu salah satu faktor dia selain daripada kekuatan medan magnet. Ni magnet ni. Alright. So petuanya adalah petua tangan kiri Fleming. Ingat perkataan Fleming tu F huruf besar. Okay. Kemudian bandingkan pesongan jarum ammeter 11.1 lebih kecil. Bandingkan D 11.1 lebih kecil. Bandingkan daya 11.1 lebih kecil. Okay, jangan buat macam ni dalam exam tau. Tulis penuh. Pesongan jarum ammeter dalam rajah 11.1 lebih kecil daripada pesongan jarum ammeter dalam rajah 11.2. Tulis penuh. Okay, ini untuk latihan je. Hubungan. Semakin bertambah pesongan jarum ammeter, semakin bertambah jarak D. Semakin bertambah arus yang mengalir dalam rod kuprum, semakin bertambah daya yang bertindak pada rod kuprum. Tulis penuh. Alright, C. Soalan tanya, macam mana boleh terhasilnya kesan putaran? Pertama, awak kena faham yang ini adalah hasil daripada interaksi ataupun pembentukan medan lastik. Awak kena cerita satu bahagian, iaitu pair yang pertama, bahagian yang pertama. Arus mengalir dari W ke X. Kenapa arus boleh mengalir daripada W ke X? Sebab terminal positif kat sini. Arus akan keluar ikut positif, pergi dekat commutator sampai ke bahagian sini. Itu menjauhi awak. Bila dia datang daripada sana, Y ke Z, arah dia begini, mendekati awak atau ke arah awak. Okay, mengikut petua tangan kiri Fleming, kalau awak apply di sebelah kiri, awak dapat daya yang bertindak ke atas. Manakala untuk YZ, awak apply pula, awak dapat daya bertindak ke bawah. So pasangan ni yang menghasilkan daya putaran. Satu naik atas, satu turun bawah, berputarlah gegelung tersebut. In another word, dalam bahasa yang lebih formal, awak kena bagi tahu yang arus mengalir dalam gegelung tu. Apabila arus mengalir, gegelung itu sendiri ada medan magnetnya dan berinteraksi dengan medan magnet kekal. Medan magnet
Seperti awak belajar di tingkatan 3, kalau ada satu konduktor yang membawa arus, keliling dia akan ada medan magnet. Bentuknya bulat. So, gegelung yang ni dia ada medan magnet dia sendiri. Ni pun ada medan magnet dia sendiri. Tapi dekat tepi-tepi ni, dalam kawasan ni pun ada medan magnet juga, iaitu magnet kekal punya daripada utara ke selatan. Jadinya magnet kekal punya medan magnet ni berinteraksi dengan medan magnet konduktor yang membawa arus. So bila berinteraksi, berlakulah apa yang kita panggil sebagai medan lastik, iaitu konduktor yang ada medan magnet tadi tu, kan dia medan magnet sementara, dia akan tertolak, akan mengalami daya. So daya macam mana? Daya yang terhasil dekat WX adalah ke atas, daya yang terhasil di YZ adalah ke bawah. So dua-dua ni adalah satu pasangan, dan apabila pasangan daya itu terhasil, maka berlakulah kesan putaran. Yang ni all the words yang formal lah nak jawab. Kan kadang-kadang kita boleh cerita tapi nak tulis tu, do your best lah untuk cuba explain. Otherwise boleh juga tambah-tambah lukisan macam ni. Boleh lukis kat sini, sebab everything will be scanned kan. So kalau ada yang membantu, insyaAllah dapat markah lah. D, awak kena ubah suai motor supaya motor tersebut membantu kereta mainan bergerak lebih laju. Cerita dia, gambar ni memang dia bagi kereta, lepas tu dia zoom in motor. Hati-hati pelajar, tengok kehendak soalan. Dia nak ubah suai motor sahaja, bukan tayar, bukan bearing, bukan apa-apalah benda lain, body ke, kan. So untuk motor sahaja. Jadi berus karbon kita boleh tukar, magnet boleh tukar. Ini satu point. Gegelung kita boleh explain up to 3 points. Okay, contoh jawapan. So 3 ni untuk gegelung sahaja. Pertama, gegelung tu kita gulung banyak-banyak lagi. So kita tambah bilangan lilitan. Bila tambah bilangan lilitan, pasangan daya jadi bertambah. Bila pasangan daya bertambah, daya lastik pun bertambah. Kalau tadi gambar, kita hanya melukis 2 daripada banyak-banyak ni. Ini sebenarnya banyak. Kat sini pun ada. Sini ada. Silap pula. Ni ke bawah. Sini bawah. Banyak kan? Yang ni baru satu gelung. Imagine kita tambah banyak gelung lagi. Tambah lagi. So, lagi banyak gelung, lagi banyak daya. Lagi lajulah putarannya. Okay. Alright. Wayar pula, kita pastikan wayar tu tebal. Bila wayar tebal, luas keratan rentas bertambah, maka rintangan bagi wayar tersebut akan berkurang. Apabila rintangan berkurang, arus akan bertambah. Okay, bila arus bertambah, tadi kan saya beritahu, bila arus bertambah, maka daya lastik akan juga bertambah. Okay, wayar tu juga kita tukar kepada wayar kuprum, kerana kuprum ada kerintangan rendah. Bila kerintangan rendah, rintangan menjadi rendah. Bila rintangan rendah, arus jadi tinggi. Bila arus tinggi, daya lastik juga tinggi. Lebih kurang sama je 3 poin ni, merujuk kepada memastikan daya jadi lebih besar. Enjin, daripada enjin tu kita pakai yang ada berus, kita tukar kepada tanpa berus, kerana mengurangkan geseran antara berus dan commutator. Apa fungsi berus ni? Berus karbon ni hanyalah untuk membantu supaya mana kontak berlaku antara sumber kuasa dengan enjin. So disebabkan dia bersentuh, maka litar jadi lengkap. Ada satu design dalam buku teks yang sekarang ni kita banyak pakai di industri. Kita dah tak pakai dah yang ada berus-berus karbon ni. Kita pakai brushless motor. Boleh tengok dekat buku teks ada. So without the berus, tanpa berus tu ada kontak, maka kita akan kurangkan geseran. Dan tukar magnet. Tadi kan saya beritahu kan, salah satu faktor dia lagi adalah medan magnet. So tukarlah magnet tu, magnet yang berkekuatan tinggi, menambahkan daya lastik. Setakat itu saja perkongsian untuk kali ini. Terima kasih banyak menonton. Good luck untuk fizik dan amali. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.